Satu masa Nabi dengan isteri dia, Aisyah radhiyallahu anha, dia bercakap dengan isteri, dia kata, "Ya Aisyah, aku cinta pada engkau. Tapi aku lebih cinta kepada Allah." Dua-dua cinta. Jadi Nabi pun tinggal Aisyah. Bukan salah pun duduk dengan isteri bersembang kan, tak salah. Tapi masa tu, waktu malam, dia nak gunakan waktu itu untuk yang lebih baik. Apa dia? Dia ambil wuduk, solat. Dan Aisyah pun kata, aku cinta apa yang engkau cinta. Nampak tak? Cara orang yang berakal berfikir. Alah Ustaz, apa salahnya bersembang sejam? Yalah, sejam satu hari. Kalau 10 hari, berapa jam? Kalau setahun, berapa jam? Kita kalau sembang sejam, kalau berzikir, betul. Kalau baca Quran, siapa yang pernah bersembang 5 minit je? Tak ada kan? Siapa yang bila bersembang 5 minit tertidur? Tak ada. Tapi bila baca Quran, tak ada 1 jam. Bila baca Quran, tertidur. Betul tak? Okey. Jadi ayat ni, afala ta'qilun, kamu tak berakal ke bila kamu dah dengar cerita umat dahulu dibinasa dan kamu pergi pula tengok tapi tak ambil pengajaran? Di mana akal kamu? Kan? Ya, di mana akal kamu? Okey?